Macam mana nak connect Bluetooth earphone dengan smartphone? Let's go straight to the point. Alright guys, tak kisahlah apa-apa saja device Bluetooth pun, earphone ke apa ke, yang mana menggunakan Bluetooth, cara dia adalah sama. Korang tarik atas ni. Ini untuk Android korang buka korang punya Bluetooth. Kemudian, korang kena keluarkan benda ni daripada bekas dia. Dan dia akan menyala lampu macam tu. Apabila sebelah dah terpadam, means dia dah pairing dengan sebelah ni. Jadi kita akan buka satu sahaja Bluetooth. Kalau dua-dua masih lagi menyala, dia akan keluar dua Bluetooth. So bagi yang belum pairing, korang kena keluarkan dan biarkan dia terpadam satu. Korang letak je. Ataupun korang terus pakai. Kemudian korang tengok dekat bahagian available device ni, korang refreshkan dia akan keluar macam ni, Amgras Open Echo 3 Ultra. Korang tekan je, kemudian korang tekan pair, dan apa-apa saja lagu yang korang play ataupun video yang korang main dekat phone ni akan dengar dekat sini. Macam mana pula kalau kita nak guna dengan iPhone? Sama juga guys, korang keluarkan, pakai dekat telinga, kemudian tarik atas ni, korang cari Bluetooth, kemudian korang masuk ke Bluetooth, korang buka je Bluetooth setting, kemudian dia akan cari device yang baru. So korang nampak Amgras Open Echo 3 Ultra, tekan je dia macam tu, kemudian connected. Means apa-apa lagu yang korang play dekat sini akan dengar dekat sini. So guys, semoga bermanfaat. Senang kan nak connect Bluetooth device dengan korang punya smartphone. Ada lagi yang korang tak tahu? Komen kat sini.